Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada College Vocational Muazzam Shah dan saya Muhammad Alif Safari Irfan bin Mazri. Saya Muhammad Haikal Usamah bin Asfarizal. Saya Muhammad Adam Haikal bin Rosmawati Nizam. Hari ini kami ingin membentangkan tentang 2-in-1 Green Technology Emergency Con. Produk inovatif yang direka bentuk semula daripada kon keselamatan sedia ada. Berfungsi sebagai peralatan keselamatan yang boleh digunakan di kawasan yang berisiko tinggi. Produk ini memfokuskan kepada penggunaan semula lebihan bahan daripada kerja amali pelajar serta peralatan bengkel yang tidak lagi berfungsi. Kita semula amat penting dalam meminimumkan pembaziran. Kajian telah menunjukkan soal sidik pada 75 orang responden. Dan responden ini memberi maklum balas yang amat positif terhadap produk ini. Dengan majoriti yang sangat bersetuju dengan keberkesanan dan potensi penggunaan inovasi ini merujuk bahawa elemen teknologi hijau dan amalan kita semula boleh memberi impak positif kepada komuniti setempat. Objektif produk ini membangunkan kon keselamatan berasaskan bahan kita semula daripada sisa bahan dan lebihan amali. Menerangkan elemen teknologi hijau dalam proses penghasilan dan fungsi produk. Penghasilan produk yang mempunyai kreativiti dan kemahiran teknikal mereka dalam menghasilkan produk yang mempunyai nilai komersial dan kelestarian. Menyokong usaha negara dalam mencapai matlamat pembangunan mampan, terutamanya yang melibatkan kelestarian bandar dan komuniti. GTEC adalah sebuah produk inovasi terhadap kon yang sedia ada sebagai salah satu barangan keperluan bagi tujuan keselamatan. Produk inovasi ini sepenuhnya menggunakan barangan terpakai seperti sisa buangan lebihan kayu di dalam bengkel dan kon yang tidak lagi berfungsi dengan baik. Contoh penggunaan tempat-tempat yang berbahaya dan berisiko tinggi untuk memberi amaran awal kepada pengguna sebagai satu langkah proaktif untuk mengelakkan sebarang kerosakan dan kemalangan yang tidak diingini berlaku. Terdapat pelbagai faedah menggunakan produk ini. Produk ini berfungsi sebagai keselamatan jalan raya, pembahagi laluan yang berbahaya dan pembahagi jalan. Kelebihan menggunakan produk ini mengurangkan penggunaan kon dalam satu situasi, memudahkan proses penyimpanan dan menjimatkan ruang. Dan kesan menggunakan produk ini dapat mengelakkan pembaziran penggunaan tali hazard yang tidak kemas. Jadual 1 menunjukkan keputusan hasil daripada kajian terhadap produk inovasi 2-in-1 Green Technology Emergency Con. Berikut adalah graf bar yang menunjukkan analisis responden terhadap produk ini. Berdasarkan 7 item penilaian tentang tahap persetujuan terhadap ciri-ciri dan kelebihan produk ini. Target pasaran 3M Science Applied to Life terletak di Amerika Syarikat, menyediakan pelbagai produk keselamatan untuk memastikan diri dan persekitaran selamat. Seterusnya, target pasaran Traffic Safety Store, mengeluarkan dan mengedarkan produk keselamatan lalu lintas terbesar di Amerika Syarikat yang terletak di West Chester, PA. Dan yang ketiga, Mr. DIY. Bekal disenaraikan dalam Bursa Malaysia. Mr. DIY merupakan peruncit barangan keperluan harian. Seterusnya, kami akan menunjukkan cara produk ini berfungsi dan cara menggunakan produk ini. Dan produk ini boleh buka sepanjang 5 meter, 0.5 meter, 1 meter hingga 2 meter. Seterusnya, kami akan menerangkan bahan yang digunakan untuk membuat produk ini.
Ini ialah bahan daripada kayu lebihan amali projek pelajar. Dan ini lebihan lamina yang digunakan oleh pelajar. Dan ini pula kayu lebihan potong yang digunakan oleh pelajar untuk membuat projek. Dan ini ialah kon yang tidak berfungsi untuk kami potong dan jadikan bahan produk inovasi ini. Produk ini mudah dibawa, mudah disimpan dan jimat ruang. Anggaran kos membuat produk ini sekitar RM29. Strap ini berharga RM23. Spray RM5 dan skru RM1. Dan lebihan bahan-bahan ini daripada bengkel lebihan amali pelajar. Kesimpulan keseluruhan daripada produk ini, produk inovasi ini turut menunjukkan bahawa elemen teknologi hijau dan amalan kita semula boleh memberi impak positif kepada komuniti setempat dan memberi kesedaran kepada pelajar untuk pentingnya mengitar semula bahan yang terpakai. Sekian daripada kami, wakil daripada Kolej Vokasional Muazzam Shah.